Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okey, sudah lama kita tak bawa masuk untuk model A35, tapi kali ni kita bawa masuk A35. Yang ni saya tak check lagi tahun bila, tapi dia special, dia punya rim dia macam A35 sedan lah. Okey, dia bukan pakai rim batang apa, yang batang-batang jari tu. Okey, yang ni A35 Japan spec, baru je sampai dekat kita punya showroom. Ada daktil bahagian belakang ni. Yang mana nak kekalkan daktil ni boleh kekalkan daktil, ataupun korang nak pasang spoiler pun boleh, tak ada masalah. A35 AMG, satu exhaust kiri, satu exhaust kanan. Ini dia punya exhaust dia. Okey, A35 AMG, ini dia punya exhaust. So yang mana nak cari A35 boleh contact kita. Rim ni kita hantar pergi buat balik sebab dia ada calar sedikit. Yang lain semua elok guys. Okey, turbo 4matic plus. Okey, turbo 4matic plus. Ada benang sikit. Okey, so yang mana nak cari A35 hatchback A35 hatchback boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Ni dia punya tayar, dia pakai Sport Contact G, Sport Contact 6. Okey, caliper brake dia warna putih. Okey, rim dia sangat lawa guys. Okey, rim macam model A35 sedan. Yang paling penting untuk A35 ni, okay, yang paling penting dia pakai bucket seat lah. Kebanyakan A35 dia pakai semi bucket seat, tapi yang ni dah datang dengan AMG bucket seat guys. Okay, dan dia punya mileage dia ni, mileage dia 32,407 km sahaja. Ada ambient light, ada sunroof ada sunroof. A35 ada sunroof, ada bucket seat, AMG multifunction steering. Okay, siap ada manual setting untuk dynamic mode. Lepas tu yang ni ada head-up display, ada ambient light, Burmester sound system. Ini bahagian door trim dia guys. Okay, ini bahagian dalam dia. So yang mana nak cari A35 boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Kereta sangat lawa. Ada AMG suspension, ada traction control dengan manual setting, ada wireless charging, 360 kamera, kereta full spec, fully loaded guys. Okay, yang mana berminat nanti boleh buat appointment datang ke showroom. Color warna putih, ada sunroof. Ini bahagian belakang dia, A35 hatchback Ini bahagian belakang dia guys. So yang mana kata berminat nak datang ke showroom, nak buat appointment, boleh datang ke showroom. Kereta sangat lawa. Color warna putih. Kalau sebelum ni ada A35, okay, A35 sebelum ni color dia warna hitam. Cepat je sold kereta tu. Okay, tak sempat lama pun duduk dekat showroom dah sold. Yang ni A35 color warna putih. So yang mana kata berminat boleh buat appointment datang ke showroom guys. Kereta sangat lawa. Ini bucket seat bahagian dalam macam A45. Okay, dah macam A45. Ini bahagian dalam dia. Okay, ada pelbagai tools dia. Korang nampak tengok sini. Pump kit semua adalah. Okay, tool kit untuk towing pun ada. So yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Okay, Mercedes-Benz Shinagawa, authorized dealer Mercedes-Benz of Japan. AMG driving performance Alphard Batch. Ada blind spot assist, dan ini bahagian dalam dia guys. Okay, kereta baru sampai, baru siap basuh je. Masih belum ada buyer lagi ni. So siapa yang kata berminat, condition tip top, interior, luar, dalam semua tip top guys. Yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Ini bahagian belakang dia. Okay, bahagian belakang dia lawa guys. Okay, A35 tahun bila ni? Tahun 2020. Okay, tahun 2020. Tahun 2020. Yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Okay, A35 hatchback, A35 hatchback. Assalamualaikum, bye bye.